Dalam kita duk bergaduh, rumah patut beli atau sewa lagi bagus. Ada seorang billionaire Rusia, bukan takat rumah, kereta pun tak ada. Kalau Batman semua benda dari lukisan sampai ke bank pun dia beli. Mamat ni jam pun tak pakai, arak tak sentuh. So dia mungkin satu-satunya billionaire dalam dunia yang paling Islamik, paling tawaduk dan paling tak terlibat dengan riba lah. Tapi barang dia ada 8 juta orang Malaysia guna dan 1 bilion orang guna seluruh dunia. Dia adalah token app tempat kita cari link nak tengok live badminton dengan movie pirate, Telegram. Kalau dunia kenal kepala naga social media ni Mark Zuckerberg dan kita kenal dia dengan Telegram je, sebenarnya dekat Rusia dia adalah kepala naga tu. Sebelum dia buat Telegram, dia adalah owner kepada social media yang paling berpengaruh dekat Rusia, VK. Company ni macam Meta tapi versi alternate universe Rusia. Cumanya waktu krisis Ukraine Rusia 2013, government Rusia paksa dia bagi data user rakyat Ukraine dekat kerajaan Rusia. Jangan rasa benda ni merepek lah. Hang nak perang tu hang punya pasal, aku nak berniaga. So Putin tendang dia dari VK dan halau dia keluar daripada Rusia untuk take over company tu. Tapi dalam segala kejayaan dan kekayaan, sampai value dia cecah 70 bilion lah ni hasil cipta Telegram. Even lagi kaya daripada robot kuat yang kontrol dari gula sampai ke wayang Malaysia pun, dia tetap pilih untuk tak ada aset fizikal. Dia ada Bugatti sebiji yang dia sewa, dan rumah kat UAE pun dia sewa juga. Sebabnya dia tak suka tanggungjawab. Dalam interview dia dengan Tucker Carlson, dia kata beli rumah, kereta, tanah semua ni hang kena perhabis masa untuk bercantik, perbaik, perelok. Dia rasa benda tu leceh. Dia nak bebas, tak mau fikir benda tu. Masa dia nak guna untuk benda lain. Sebab dia interpret kaya ni duduk dekat kesenangan hati, ketenangan otak dan keanjalan masa. Dalam Netflix ada cerita pasal financial planner yang otak lebih kurang otak owner Telegram ni. Dia pergi cari orang-orang yang duk aim nak kaya tapi hutang bertimbun. Bedah apa masalah habit mereka yang buat mereka asyik-asyik tak ada duit lah. Yang dia jumpa, ramai orang selalu buat keputusan kewangan ikut orang. Paling common beli rumah dengan kereta sampai exceed kemampuan bulanan. Hanya sebab kawan atau stigma masyarakat yang kata hang dah kerja, hang kena ada ni, serta-serta umur ni hang kena beli ni, hang pergi ikut. When in fact yang membayarnya hang, yang menanggung hutangnya hang. End up kita tak happy, lagi teruknya bankrupt. Macam cerdik pandai kita dulu kata, ukur baju di badan sendiri lah. So saya rasa quote seorang ahli falsafah Malaysia yang mengaji di Australia, Mak Lutfi, pun okey ke untuk jadi kesimpulan kepada cerita perangai token Telegram ni pasal expectation. So lepas ni bila ada orang expect too much daripada hang, you look them in the eyes and say, I'm sorry, I cannot meet your expectation. Your expectation is like 1 MDB debt. It's too much. Cuma kalau ada satu buku pasal financial yang saya rasa santai dan hang boleh rasa relax dan tak tertekan dan tak rasa dijudge, boleh try cari. Tajuk dia The Latte Factor.